نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وياكم من الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملائكة الأعلى إلى يوم الدين. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عز خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه من ذلك عباده. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه من ذلك عباده. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه من ذلك عباده. Hadis kitab Fadilah Salafah bab 5 amalan tidak menunaikan zakat, hadis nombor 4. An Ali radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah farada ala aghniya'il muslimin fi amwalihim al-qadra alladhi yas'u fuqara'ahum wa lan yuhil al-fuqara' idha ja'u aw 'amu illa bima yamna'u aghniya'uhum ألا وإن الله يحاسبهم حسابا شديدا أو يعذبهم عذابا أليما. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah memfardukan ke atas orang-orang kaya dalam kalangan orang-orang Islam daripada harta mereka, yakni untuk menunaikan zakat. Qadar yang mencukupi bagi orang-orang miskin. Sama sekali tidak ada apa-apa perkara yang menyebabkan kesusahan ditanggung oleh orang-orang miskin apabila mereka lapar dan tidak cukup pakaian, kecuali apa-apa yang ditahan oleh orang-orang kaya, yakni mereka tidak menunaikan zakat sepenuhnya. Dengarlah dengan penuh perhatian, Allah Subhanahu wa taala akan menghisab orang-orang kaya yang sedemikian dengan hisab yang berat, hisaban syadidah, dan akan mengazab mereka dengan azab yang pedih, azaban alima. Diulangi hadis Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah memfardukan ke atas orang-orang kaya dan kalangan orang-orang Islam daripada harta mereka untuk menunaikan zakat dengan qadar yang mencukupi bagi orang-orang miskin. Sama sekali tidak ada apa-apa perkara yang menyebabkan kesusahan ditanggung oleh orang-orang miskin apabila mereka lapar dan tidak cukup pakaian, kecuali apa-apa yang ditahan oleh orang-orang kaya, yakni mereka tidak menunaikan zakat sepenuhnya. Dengarlah dengan penuh perhatian, Allah Subhanahu wa taala akan menghisab orang-orang kaya yang sedemikian dengan hisab yang berat dan akan mengazab mereka dengan azab yang pedih, dur mansur. Keterangan hadis khulasahnya ialah keadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Allamul Ghuyub, yakni zat yang sangat-sangat mengetahui perkara-perkara yang ghaib, menyebabkan pada zakat yang dia, yakni Allah telah fardukan itu pasti mencukupi jika orang ramai menunaikannya dengan sempurna dan sentiasa menunaikannya mengikut kaedah dan tertibnya. Dan antara itu tidak akan ada seorang pun yang akan terbunuh dan tidak cukup pakaian. Ini ialah suatu perkara yang jelas dan pasti. Kenyataan ini dibentang dengan lebih jelas lagi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu. Sebuah hadis yang panjang yang telah disebutkan dengan terperinci oleh faqih Abdul Lais Samarqandi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin. Salah satu daripada soalan-soalan yang telah diajukan oleh Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu dalam hadis tersebut ialah, saya telah bertanya kepada Nabi SAW, wahai Nabi Allah, Tuhan telah memerintahkan untuk mengeluarkan zakat. Apakah zakat itu? Baginda SAW bersabda, wahai Abu Dzar,
Tidak ada iman bagi orang yang tidak amalah. Tidak ada solat bagi orang yang tidak menunaikan zakat. Allah telah mewajibkan zakat ke atas orang-orang kaya daripada harta-harta mereka. Qadar zakat itu mencukupi untuk orang-orang miskin. Pada hari kiamat Allah akan menuntut zakat harta. Zakat harta daripada mereka, dan atas alasan itu mereka akan diazab. Alhamdulillah. Hadis ini dengan terang menunjukkan bahawa sabda baginda sallallahu alaihi wasallam itu yang berkenaan zakat. Imam Al-Ghazali rahimahullah taala menulis dalam kitab Ihya bahawa Allah telah memberi amaran yang keras. Amaran yang keras terhadap orang yang mencuaikan zakat. Oleh sebab itulah Allah berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Ingatlah orang-orang yang menyimpan emas, orang yang menyimpan perak serta tidak menginfakkannya pada jalan Allah, maka khabarkanlah berita gembira kepada mereka dengan balasan azab siksa yang tidak terperi sakitnya. Taubah 34. Maksud daripada menginfakkan harta kepada jalan Allah ialah menunaikan zakat. Selepas itu Imam Al-Ghazali rahimahullah taala berkata, perkara-perkara yang ada kaitan dengan zakat terbahagi kepada 6. Yang pertama binatang ternak, yang kedua emas dan perak, yang ketiga perniagaan, yang keempat harta rikas dan galian, yang kelima tanaman dan tumbuh-tumbuhan, dan yang keenam zakat fitrah. Semua perkara ini telah disepakati oleh imam-imam mazhab yang 4 kecuali galian. Di sisi mazhab Hanafi dalam galian diwajibkan khumus, yakni 1/5 bahagian. Dari segi hukum, kewajipan mengeluarkannya sama seperti kewajipan zakat. Jika orang-orang Islam mengambil berat dan bersungguh-sungguh menunaikan kesemua jenis zakat itu, pastinya tidak akan ada orang miskin yang mati keburu. Panjang lagi keterangan hadis, kita berhenti sampai sini insya-Allah. Moga-moga hadis tentang zakat yang kita dengar dapat sama-sama kita ambil i'tibar, dapat sama-sama kita beramal dan panjang insya-Allah.